Di sebalik kesibukan bandar Kuala Terengganu, tersimpan satu warisan lama yang masih bernafas hingga hari ini. Saya nak ke Kapal Losong, makan keropok, naik bot penambang. Datang ke Terengganu, negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik-baik. Jom! Dahulu, inilah teksi air rakyat. Dulu, pagi sampai malam, bot ni tak pernah berhenti. Bawa orang di kerja, bawa budak-budak pergi sekolah, bawa orang-orang di pasar. Dulu, bot ni jadi pengangkutan penting untuk orang-orang Sabah Takir ni nak pergi ke seberang Bandar Terengganu. So, kita dah biasa dah tiap hari naik botnya. Naik bot pergi pasar, pergi beli-beli, pergi kerja. Memang ambil pun nyaman, tenang. Kita memang rasa tenang. Dah biasa tu. Lepas tu tak ada traffic jam, tak ada apa. Selagi sungai mengalir, selagi itu warisan ini akan terus berlayar. Kita ada grant, ada jambatan. Tapi bot nambang ni ada tiga kami. Jadi kita ni, kalau hilang bot nambang, hilang sebahagian negara yang Takir. Bot penambang ini adalah pengetahuan utama untuk penduduk Kuala Terengganu dan Sabah Takir sejak puluhan tahun lalu, sebelum wujudnya jambatan dan juga grant. Selagi sungai ni ada, selagi itulah bot penambang ni akan terus berkhidmat. Bot penambang bukan sekadar pengangkutan, ia lambang sejarah, budaya dan identiti negeri. Cuti jabatan, bot penambang merupakan nadi pengangkutan terpenting di Terengganu, menghubungkan Kuala Terengganu dan juga seberang Takir.